welcome back to our Chemistry SPM channel. So untuk video kali ini saya nak membincangkan soalan nombor 8, 9 dan 10 which will be the last 3 questions untuk penilaian prestasi 3 sebab saya dah bincangkan soalan nombor 1 sampai 7 in 2 videos before this lah. Okay, so sekarang untuk soalan nombor 8, 9 dan 10 saya bagi tahu video ni akan lebih panjang sebabnya dia ada banyak konsep yang perlu saya terangkan. So if you rasa panjang sangat, you boleh pause and watch supaya you tak rasa drain out ataupun tak rasa banyak sangat information lah yang saya bagi. Alright. Okay, so jom kita try untuk soalan nombor 8 dulu. Okay, dah siap crop dah. Okay, so Raja 3 menunjukkan langkah-langkah penimbangan dalam penentuan formula empirik oksida bagi logam Y. Okay, so dia ada 230.3024 gram piring porcelain, ada tabung pembakaran untuk lagi satu, so dia ada 3 set lah. So what we do a guideline first. Okay, so first kita ada tabung plus piring, jisim dia 230.3024 gram. Okay, next kita ada tabung plus piring plus oksida logam, dia adalah 2501 gram. Okay, and then after that kita ada tabung piring dan juga logam Y. So kita 2406444 gram. Okay, so sekarang kita dah ada information macam ni and kita nak formula empirik bagi oksida logam Y. Okay, so nak buat macam mana tu? So you kena ada jisim untuk Y dan juga O, baru you boleh buat. So untuk dapatkan yang itu, okay, sekejap I tukar warna lah. Okay, I buat a table like this dulu. Okay, saya buat a table like this. Okay, harap table cantik sikit lagi, cantik lah. Okay, and then bahagi table ni kepada 2 bahagian ke? Okay, 3 bahagian lah. 1 bahagian, 2 bahagian. Okay, so lepas tu, okay, so this side saya buat untuk Y, this side saya buat untuk O, just like how we do for the formula empirik sebelum-sebelum ni. So kat sini boleh tulis sebagai unsur. Okay, and then so the crucial part now is untuk mendapatkan jisim dia lah kan. Okay, so jisim, then bawah ni bilangan mol. Okay, then saya buat nisbah atom teringkas, nisbah atom dulu dan nisbah atom teringkas. Okay, so jisim unsur. Okay, so saya nak untuk Y saja kan. So kalau you tengok, kalau saya, sekejap I tunjuk. Okay, kalau saya ambil equation Y1 ni, dia ada tabung dengan piring je, tak sesuai. Kalau saya tengok 2 ni, dia ada tabung piring, dia ada tabung piring oksida. Dia ada oksida, saya tak nak oksida, saya nak Y saja. So saya tengok ketiga, saya ada tabung piring dan logam Y. So apa saya buat, additional from this is only this one, which is kalau tabung dengan piring 230, kalau tabung piring logam Y 240. So saya tolak 2 ni untuk dapatkan Y lah. Okay, so apa caranya, dia just you buat macam ni je, 2406444 gram tolak 2303024 gram. So what left is your jisim lah. So press your calculator, 240.6444. Okay, tolak 230.3024. So you akan dapat 10.342 gram. Okay, then untuk oksida, okay, yang ini dia ada berserta dengan logam kan. So first apa you kena buat, you kena ambil the total this one, tolak dengan logam punya.
So logam punya just now is ni, betul tak? 240 ni kan. Okay, so tolak 2 ni, yang you dapat tu adalah your final one lah considernya. Okay, so you akan dapat 242.2501 gram tolak 2406 objek 0644 gram. Okay, so sekarang kalau you tolak, you akan dapat 1.6057 gram. Okay, ni jisim. Okay, jom kira bilangan mol. Okay, so nak kira bilangan mol, dia dah bagi dah kat sana kan. Okay, so 10342 gram you bahagi dengan jisim molar dia, which is 207 gram per mol. Okay, so 10.342 divided by 207, you akan dapat 0.05 mol lah. Okay, I boleh cut gram dengan gram. Okay, I cuba kat sini 1.6057 gram bahagi dengan oksigen. So oksigen ni adalah 16 gram per mol. So cut gram and gram, so the remaining is answer lah. So 1.6057 divided by 16, so akan dapat 0.100. So saya ambil 2 tempat perpuluhan, so just consider 0.10 lah. Okay, ni pun mol juga. So sekarang saya nak buat nisbah. So nisbah atom. So untuk part nisbah atom ni, saya bahagi 2 ni yang paling kecil. So yang paling kecil antara dua ni 0.05 lah. So 0.05 mol I divide with 0.05 mol juga. So you akan dapat 1 mol. Okay, dan yang ini 0.10 mol you divide with 0.05 mol. So 0.10 divide 0.05, you akan dapat 2 mol lah. Okay, so nisbah dia, nisbah teringkas, nisbah atom teringkas 1 and 2 lah kan. Okay, so tak aku tulis balik. Sebab kenapa saya kata step ni crucial, sebab sometimes you dapat nisbah atom dalam bentuk perpuluhan. So that's why lah. Okay, 1 and 2 lah. Okay, then what is your formula then? Okay, then your formula is, you ada, okay, I boleh tulis kat sini lah. Okay, formula empiric sama dengan YO2. Okay, O ada 2, so that's why ada 2. Y satu boleh tulis lah. So jawapan dia adalah YO2. So this is the final answer. So di mana markahnya? Markahnya when you tolak ni ada markah, when you cari bilangan mol and dapat nisbah, semua ni markah. And finally formula empiric. So soalan ni tak susah tau. It was a very interesting question kalau you faham. I cuba pun I tengok yang ni je. I tengok yang ni I dah faham dah. So trick dia kat mana? Trick dia just you kena tolak-tolak ke atas untuk dapatkan jisim je. So soalan macam ni memang sangat-sangat boleh ditanya dalam exam lah. Okay, memang sangat relevan untuk ditanya. Memang pernah ditanya, tak silap saya. Okay, so saya rasa you faham untuk this one. So I pergi kepada nombor 9. Okay, so untuk nombor 9, dia kata P, Q dan R merupakan 3 sampel bahan kimia. So P 0.2 mol, Q 12 decimeter cube, R 2.408 darab 10 kuasa 23 molekul. Dan lepas tu dia kata susun 3 sampel tu mengikut tertib menaik pula. Nak macam mana ni? Dia kata susun tetapi unit tak sama. Ingat, kalau unit tak sama, you kena samakan and then baru you susun. Kalau you tak samakan but you main susun je, memang 100% jawapannya akan salah. So currently ni dalam mol, ni dalam decimeter cube, ni dalam bilangan mol, bilangan zarah. So tukar semua jadi mol. So P dalam mol no problem. So saya try untuk Q. Okay, so untuk Q dia ada 12 decimeter cube kan. So 12 decimeter cube bahagi dengan isi padu molar, which is keadaan bilik 24 decimeter cube mol negative 1.
So you akan dapat desimeter you boleh cut. So 12 bahagi 24 you dapat 0.5. So you dapat 0.50 mol. Then for R, for R dia dah bagi dia punya bilangan zarah, bilangan particles dia sebanyak 2.408. So you just bahagi benda ni dengan, yes betul, pemalas Avogadro. So 2.408 darab 10 kuasa 23 per dengan 6.02 times 10 to the power of 23 check juga, sometime ni pun kita akan salah. So masa I check, yes betul 23. So I suka check tau, I kalau ada confusion je I akan check per mole. Then you just press your calculator, 2.408 darab 10 kuasa 23 divided with 6.02 times 10 to the power of 23. Dia akan dapat 0.40 mol. Nampak tak? Bilangan mol ni dah ada dah. Setiap ni dalam bilangan mol. So kena susun mengikut tertib menaik. So kalau mengikut tertib menaik, maksudnya daripada yang paling, yes of course, daripada yang paling kecil. Wait, betul kan apa yang aku buat ni? Sometimes aku pun akan salah. 23 divided by 0.02 times 10 to the power of 23 juga. 0.4. Fine. So in that case, the one that comes first, tertib menaik. So menaik maksudnya kita akan letak dari yang paling, yes of course, daripada yang paling kecil. Yang mana paling kecil, yang tu lah kita akan letak. So kita nak menaik tangga, betul tak? So yang paling kecil kat sini adalah P lah. So you boleh kata susunan sebagai P. P yang paling kecil. Then second one is R, and then baru Q lah. R and Q. Sebab tertib menaik yang paling tinggi. Tetapi kan, kalau you perasan, that's not the thing. Dia kata tertib menurut tertib jisim yang menaik. So dia nak jisim. That's why lah I pun perasan macam ada something salah. Sorry. So kalau macam tu, tukar ni, cari dia punya jisim. So saya ada bilangan mol kan. So boleh cari untuk nitrogen dioxide monooksida, which is NO lah kan. So sekejap. So jisim sama dengan bilangan mol 0.5 mol darab dengan jisim molar dia lah. So macam Q ni NO. So kalau NO nitrogen, nitrogen berapa dia punya jisim? So nitrogen adalah 14. So you letaklah 14 gram per mol. Ni untuk nitrogen. So kalau you press 0.50 times 14, you akan dapat 7 gram. Mol dengan mol you boleh potong lah. Then yang R ini saya dah ada bilangan mol, tetapi saya nak dia punya jisim juga. So seperti biasa, carbon dioxide ada CO2 right. So you boleh buat jisim sama dengan bilangan mol darab jisim molar lah. So 0.40 mol darab dengan jisim molar CO2. So C adalah 12. So 12 campur 2 darab 16, which is 44 lah. 44 gram per mol. So cut mol and mol, so the remaining would be your answer lah. So 0.40 times 44. So you akan dapat 17.60 gram. And then untuk P, P dia ada bilangan mol kan. So you just darab je dengan jisim molar dia. So 0.20 mol darab. Kalsium, berapakah jisim kalsium? So but before that, you kena tahu formula dia kan. So kalsium Ca2+, sana Cl-, so dia bersilang menjadi CaCl2. So kalsium tadi jisim dia ada, so jisim dia adalah 40. So 40 tambah 2 darab 35.5. Kenapa saya kata 35.5? Sebab jisim untuk klorin adalah 35.5 unit gram per mol. Sekejap.
Cuba bawa ni ke bawah sikit. Sini lah. Okay, perfect. Okay, then mole and mole you boleh cut. So the remaining would be your answer lah. Okay, so 0.20 darab 40 tambah okay, so you akan dapat 22.20 gram. So ini adalah unit dia lah. So you tengok ni 7 gram, ni 17.60, ni 22. So kalau you susun mengikut tertib menaik maksudnya from the paling lowest kan. So jisim yang paling kecil kat sini adalah Q. So tak apalah letak kat sini, tertib menaik. Okay, so yang paling kecil adalah Q, lepas tu disambungi oleh R and then P. So jawapan dia adalah Q, R dan P. So ini adalah jawapan tepat dia. Ini baru betul. Okay, sorry tau, I terlepas pandang sikit soalan tadi, but somehow I dah berjaya dapat manage balik lah. So this how the things goes. So please pay attention for the calculation and for the question punya keyword dengan betul. Kalau you faham konsep dia twist macam mana pun boleh jawab. It's just you kena faham konsep dengan betul. Tu je lah. Okay, and then number 10. Okay, so for number 10, pada pendapat anda, antara formula empirik dan formula molekul, formula manakah lebih sesuai digunakan untuk menulis persamaan kimia? Berikan alasan anda. So yang mana lebih sesuai? Okay, so ingat mana-mana persamaan kimia pun kita wajib akan guna formula molekul. Kita takkan guna formula empirik sebabnya dia macam dia the shortest one tau. So kalau kita buat stoichiometry nanti, dia akan mengganggu sikit lah. Okay, so you boleh kata formula molekul. Okay, kenapa? Alasan formula molekul menunjukkan bilangan sebenar atom. Bilangan sebenar setiap jenis atom di dalam sesuatu bahan. Okay, so kalau dia menunjukkan bilangan sebenar, apa kesannya? So stoichiometry persamaan yang menggunakan formula molekul dapat memberikan nisbah mol yang lebih tepat lah. Okay, that's the concept. So you boleh kata oleh itu stoichiometry persamaan yang menggunakan formula molekul dapat memberikan nisbah bilangan mol sebenar. Memberikan nisbah bilangan sebenar bahan itu. So ini adalah dia punya konsep. Faham tak? Ini je dia punya konsep. So you tak boleh salah. And ingat that kita tak boleh menggunakan smaller formula sebab nanti dia akan memberikan implikasi kepada stoichiometry, kita punya nisbah mol. So nanti kita akan dapat jawapan yang lagi kecil daripada jawapan yang kita patut dapat lah. So that's the reason. Ni soalan yang bagus, tapi I rasa ni tak mungkin lah ditanya dalam exam. Okay, tak lah sampai soalan macam ni dalam paper tu kan. But the calculation dia boleh tanya. Okay, but for your knowledge purpose, kalau sesiapa tanya,
at least you tahu lah kenapa formula molecule. Sebabnya ini je reason dia. Dia akan memberikan stoichiometry persamaan yang sebenar. So that's the only reason lah yang kita terima. You boleh baca skema jawapan juga if you nak. Skema jawapan pun ada menerangkan jawapan yang lebih kurang sama je dengan jawapan yang I bagi. So I bagi the simplest one lah, yang easiest one untuk remember. So dan settle menjawab semua ketiga-tiga soalan in this video. So saya harap you guys dapat faham, dan jika ada apa-apa soalan boleh comment down in the comment box. I will try to help you all. Okay, itu sahaja daripada saya. Thank you and bye.